Air kecing terpercik kena keluar, adakah boleh digunakan untuk solat? Kalau kita nampak terpercik, tapi bila kita tengok di baju tak nampak basah. Tapi memang kita nampak macam terpercik sebab halus sangat, maaf pada syarak. Tapi bila terpercik kita tengok ada basahnya, walaupun kecil, wajib basuh. Faham? Melainkan orang-orang yang berpenyakit, seperti orang yang dia ni jenis biasa, air kecing dia memang penyakit, ada semua air kecing, maka sedikit pada pakaiannya dimaaf bagi dirinya kerana dia orang masyaqqah. Orang biasa macam kita ngecik sikit wajib basuh kerana nak beri keringanan pada orang yang berpenyakit. Tak? Macam orang puang lah, dalam kitab-kitab fiqh dia kata anak dia mutah, baby lah. Nak, baby tu mutah. Mutah ni najis tak? Najis. Bila mutah keluar lalu kot mulut tak? Maka mulutnya najis, dah baby boleh koma tak? Ada baby ngakak pergi koma? Tak ada tak? 3 bulan beranak? Tak ada. Lepas tu bekas mutah tu dia ngopek dengan mak dia. Faham tak lagi? Orang Terengganu panggil ngopek, tak panggil nyusu. Orang sini panggil benda? Feeding. Menyusu tak? Terengganu tak panggil nyusu. Kalau nyusu orang mana? Ngatumu? Nyusu. Lugar aku dengar. Terengganu dia panggil ngopek. Ayat biasa saja. Jadi kalau dia menyusu dengan mak dia, maka mulut dia yang ada najis, kena tak disusu mak dia? Kena, tak wajib basuh, boleh semayang sah. Padahal najis tak? Maaf pada syarak. Yang dah maaf kena dikopek ayah. Dak maaf tu.